zakat pendapatan kalau kita tiada siapa yang tolong uruskan ini? Sebab kita menetap di tempat New Zealand sekarang ni, Ustaz. Dan apakah jumlah zakat yang harus saya bayar? Dan adakah patut dibayar kepada orang Islam di negara ini sahaja, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Masya Allah, terima kasih kepada yang bertanya daripada New Zealand. Yap. Ramadan baru ni pun anak saya menjadi imam tarawih di New Zealand, di Auckland. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa yang kita boleh jawab, jawapan ini khusus untuk orang-orang Islam yang berada di negara bukan Islam. Tidak kisahlah dia tinggal di mana pun. Secara umumnya, inilah jawapan dia. Pertama, ada sebahagian negara yang bukan Islam tetapi mempunyai center, dipanggil Islamic Center ataupun markaz Islami yang menguruskan urusan orang Islam. Ada yang bersifat NGO, ada yang bersifat memang dilantik oleh kerajaan sendiri. Contohnya di Singapura misalnya, mana dia ada kaitan dengan kerajaan, dia bukan independen. Ada seperti itu. Seperti yang saya sebut tadi, di Singapura mempunyai majlis agama Islam mereka yang ada kaitan dengan kerajaan. Dan ada yang bersifat independen, maksudnya kita boleh panggil NGO lah. Kalau dalam klasifikasinya dia adalah NGO. Tapi mereka ini menguruskan urusan-urusan orang Islam. Islamic Center di Jepun ada di pelbagai. Maka kalaulah Islamic Center kita itu mempunyai bahagian yang menguruskan zakat, maka yang paling mudah mereka lah yang kita akan rujuk. Mereka lah yang kita kata mufti kita, yang kita akan rujuk, dan yang akan kita memberi percayaan. Bahkan nanti dalam soal nikah kahwin mereka juga diperlukan. Kita andaikanlah, saya tak pasti keadaan di New Zealand, kita andaikanlah tidak ada, maka kita masih lagi mempunyai ulama, mufti yang kita kenal khususnya di New Zealand dulu, kita utamakan yang di sana. Oleh kerana itu kita perlu mencari, buat hubungan sehingga kita kenal pasti siapakah yang sesuai, yang selalulah dianggap sebagai rujukan di tempat kita. Maka mereka boleh memberitahu bagaimana caranya untuk kita asingkan zakat, begini. Sekadar untuk memberitahu berapakah jumlah yang sepatutnya kita bayar, maka kita boleh rujuk ulama tempatan, bahkan ulama negara kita. Mungkin kita boleh email kepada mana-mana jabatan zakat di Malaysia. Mereka menerima email dalam bentuk soalan yang mereka akan memberi jawapan secara khusus kepada mana-mana jabatan zakat. Kita akan dapat jawapan bagaimana cara menguruskannya. Dan sebenarnya kalau kita belajar sedikit formula untuk menguruskannya, tidaklah terlalu sukar untuk kita fahami bagaimana cara untuk mengira zakat pendapatan. Seterusnya kita berpindah kepada masalah agihan pula. Agihan. Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, agihan zakat ini hendaklah diagihkan di tempat kita berada. Di tempat kita bekerja, tempat harta kita berada, maka di situlah. Maknanya kalau orang tu tinggal di New Zealand, maka di situlah. Justru untuk memudahkan urusan kita membayar zakat ni, kalau kita buat sendiri mungkin susah. Kita kurang data orang-orang susah, orang-orang miskin. Maka sebab itu dia perlu ada kerjasama ataupun berhubung dengan orang tempatan yang boleh menyelesaikan masalah agihan kepada asnaf. Kita andailah bahawasanya orang Islam dekat tempat yang kita tinggal itu, macam contohnya tinggal kat Jepun lah, orang Islamnya orang yang mana berpendapatan, bukan asnaf. Tak ada orang Islam yang miskin. Misalnya lah, sebab orang Islam yang tinggal kat negara itu semuanya ada orang berhijrah yang bekerjaya misalnya, bukan di kalangan orang miskin. Tak adalah asnaf. Maka kita boleh pindahkan zakat itu kepada negara yang selepasnya. Kalau mudah, kalau kita ada akses, kita boleh berbuat demikian. Tapi kalau ia sukar untuk kita uruskan, maka kita boleh bertaklid mazhab Al-Imam Abu Hanifah yang membenarkan pindah zakat. Maknanya pembayar zakat tinggal di New Zealand, dia bayar zakat ke Selangor ke wilayah ke. Dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan, tapi ada mazhab jumhur ulama membenarkan. Maka atas ilmu itu,
maka dia pindahkan zakat dengan cara transfer contohnya kepada pejabat-pejabat zakat di negara Malaysia ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Alhamdulillah jelasnya Ustaz. Okey, Ustaz kita teruskan lagi beberapa soalan yang